Ini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani, terutama PMX, kerana tahun ini saya mendapat bantuan SARA RM100 dan STR tahun kedua. Bantuan ini banyak membantu saya dari segi kewangan kerana saya telah mengalami kezuran fizikal yang teruk, di mana saya telah mendapat rawatan di HUSM. Kalau kira-kira potong kaki lah, dan bantuan ini banyak membantu saya dari segi kewangan, kerana saya tidak boleh bekerja. Sebelum ini saya dapat bekerja, dan tahun ini saya terlalu kesukaran untuk bekerja, terutama saya, family saya pun, isteri saya pun baru sembuh daripada penyakit stroke, dan saya mempunyai masih ada 3 lagi anak yang bersekolah. Kami yang mewakili keluarga emas bersyukur sangat-sangat dengan prihatin kerajaan telah memberi bantuan kepada kami dalam sumbangan Asah Rahmah iaitu SARA, dan telah sedikit sebanyak meringankan bebanan dalam keadaan sara hidup, suasana barang yang semakin meningkat, kuasa hidup tinggi. Dan terima kasih kepada Kerajaan Madani hari ini yang prihatin terhadap warga emas. Hari ni Mocik mari ambil barang-barang tebus daripada SARA. Mocik boleh daripada tahun lepas lagi RM100 sebulan. Sampai ke tahun ni pun boleh juga. Alhamdulillah lah, dengan kerajaan beri SARA ni bolehlah meringankan beban keluarga kami dan juga rakyat Malaysia. Alhamdulillah lah, boleh kerajaan teruskan sampai ke bila-bila lah. Agak-agak terima kasih kerajaan Malaysia. Jadi hari ini saya mari beli di pasar raya ini kerana saya telah dapat SARA daripada kerajaan, dan harapnya kerajaan boleh teruslah bantuan ini kerana boleh mengurangkan beban saya sebagai pelaku orang lama. Bolehlah untuk membeli barang dapur.